Lina boleh rasa event nanti mesti meriah dengan Gen Z lah, dengan ramai sangat orang datang nak tengok event. Tak, sekarang ni kenapa ramai lagi orang JB tak tahu daripada 27 sampai 31 Ogos ni ada event Lotus Pop Fest dekat Lotus Desa Tebrau ni. Korang kenapa tak tahu? 5 hari je tahu. Sekarang ni diorang tengah cari vendor tau. Kalau korang jual makanan-makanan yang sedap, barang yang best-best, barang thrifted ke, baju-baju thrifted, please lah join this event. Lotus Pop Fest ni adalah Pop Fest, diorang collab dengan Lotus. So diorang akan datangkan line up yang best-best artis 90-an, artis-artis band baru. So Lotus Pop Fest ni dia akan berlangsung daripada 27 sehingga 31 Ogos, daripada jam 11 pagi hingga 10 malam. Ni diorang akan buat road tour tau. So selepas dekat Tebrau ni, diorang akan buat dekat tempat yang seterusnya. Antara tapak yang disediakan adalah 60 tapak untuk F&B dan 20 tapak untuk barangan-barangan kering. Sekarang ni Lina nak tunjuk dengan korang dekat mana tapak-tapak yang disediakan untuk vendor-vendor yang nak join. Nanti untuk pergi ke Lotus Pop Fest, dia punya pintu gerbang Lotus Pop Fest dekat Kenangan Coffee ni. Kita punya tapak adalah daripada C ni, parking C, sampailah ke belakang sana. Nanti dia akan bawa korang pergi belakang sana. Kalau korang nampak dekat parking lot Lotus yang sebelah kiri ni, yang bawah bumbung ni, ini slot untuk vendor F&B. Okey, sebelah kanan ni pula slot vendor untuk barang-barang kering. Stage pun akan ada dekat tengah-tengah ni, okey, dekat sebelah kanan. So untuk vendor F&B memang disediakan dekat bawah bumbung macam ni. Manakala untuk vendor barangan kering, kita akan sediakan kemah juga. 5 kiri, 5 kanan. Dekat tengah-tengah ni stage. So saiz kemah untuk barang kering yang disediakan tapak dia punya keluasan tu adalah 10 kali 20. Maknanya dalam satu kemah tu ada 2 vendor. Okay, untuk vendor-vendor, apa yang disediakan untuk korang? Tempat cuci disediakan, meja, kerusi dan power supply. Malam Merdeka nanti kalau korang tak tahu nak pergi mana, bolehlah singgah sini juga sebab dia orang akan main bunga api juga. Okay, yang ni Lina speed sikit tau dengan korang. Nanti Khamis malam tu, hari pertama, dia orang akan santai-santai je dulu. Jumaat malam tu dia orang akan ada malam konsert rock and roll. Lepas tu Sabtu malam 90-an. Ahad malam tu dia orang ada malam tak move on dengan malam galau. So ada band yang memang menarik. Nanti korang tengok dekat poster tu. And malam terakhir 31 hari bulan 8 ada Honey Days. Untuk vendor-vendor semua, korang jangan leceh tau. Terus kontak Abang Kimi ataupun Abang Ijat kita sekarang, sebab slot pun dah tak banyak korang. Lina dengar-dengar tinggal 20 ke 30 tapak korang. Untuk pertanyaan apa-apa, bolehlah kontak Abang Kimi ataupun Abang Ijat. Lina tunggu and jumpa korang dekat Lotus Desa Tebrau ni nanti. Okay, bye.